Okey, jom kita terus masuk ke topik. Dalam dunia moden sekarang, 5 saat pertama anda tengok sesuatu maklumat dekat skrin tu adalah aset yang sangat-sangat bernilai. Pernah tak anda rasa anda sentiasa ada kawalan penuh terhadap minda anda sendiri bila layari internet? Well, mungkin tidak. Hari ini kita nak bongkar satu taktik licik yang diam-diam memanipulasi emosi dan keputusan harian kita. Ia dipanggil teknik pemindahan. Pernah tak terfikir, kenapa kita sanggup bayar lebih untuk secawan kopi yang biasa-biasa saja? Atau tiba-tiba rasa nak sokong seorang pemimpin ni semata-mata sebab dia ada vibe yang bagus? Hakikatnya macam ni, otak kita diprogramkan untuk memproses emosi jauh lebih laju sebelum logik rasional kita sempat bangun untuk berfikir. Dan dalam 5 saat pertama itulah pertempuran sebenar untuk menawan minda anda bermula. Sebab tu kita kena faham sikit tentang asas psikologinya. Secara ringkas, pemikiran kita ni terbahagi kepada dua, sistem 1 dan sistem 2. Secara naturalnya, otak kita ni agak malas, jadi dia selalu cari jalan pintas mental atau heuristik untuk buat keputusan dengan cepat. Media yang manipulatif sangat arif pasal benda ni. Diorang sengaja eksploitasi jalan pintas ni supaya kita terus sangkut dalam sistem 1, iaitu bahagian otak yang bertindak pantas, ikut naluri, emosional dan selalunya tak rasional. Jadi, ini apa yang kita akan lihat dalam penerangan kali ini. Kita ada perangkap ekonomi perhatian, kemudian definisi teknik pemindahan, politik dan iklan komersial, perang persepsi media sosial dan akhirnya macam mana nak jadi pengguna bijak. Okey, bahagian pertama, perangkap ekonomi perhatian. Mari kita tengok satu kisah tentang eksperimen Amir. Ceritanya macam ni. Amir ni buat kandungan tentang kewangan. Mula-mula dia tunjuk data pasaran saham yang kompleks berserta graf yang padat dengan fakta. Teka berapa views dia dapat? 12 saja. Memang tak jalan. Jadi, dia tukar strategi. Dia buang semua graf pening tu, pergi ke bilik pameran kereta mewah dan bercakap tentang asas kewangan berlatar belakangkan sebuah Lamborghini Orange. Dia tak beli pun kereta tu, tapi hasilnya, video tu meletup dan dapat 1 juta tontonan dalam masa 24 jam. Menarik kan? Tapi apa yang sebenarnya berlaku? Ilmu kewangan Amir tak bertambah hebat pun semalaman. Sebaliknya, otak penonton ambil jalan pintas yang kita panggil kemudahan kognitif. Tanpa sedar, penonton dah pindahkan nilai kekayaan, prestij dan status kereta mewah tu terus kepada kredibiliti Amir. Otak secara automatik buat andaian mudah. Oh, sebab dia berdiri sebelah simbol kekayaan, nasihat kewangan dia mesti luar biasa. Benda ni membawa kita ke bahagian kedua. Mari kita fahami definisi teknik pemindahan melalui mekanisme aura tumpang. Jadi, apa sebenarnya teknik pemindahan atau aura tumpang ni? Secara teknikal, ia satu strategi propaganda. Taktik ni ambil emosi, nilai atau aura dari satu simbol yang dihormati, lepas tu dia pindahkan aura tu kepada subjek lain. Tujuannya cuma satu, untuk memintas atau bypass pemikiran kritis anda. Bahayanya, teknik ni, ia mencipta kredibiliti palsu entah dari mana, semata-mata nak pastikan anda terus buat keputusan pakai sistem 1 yang beremosi tadi. Seterusnya, di bahagian ketiga, kita akan lihat bagaimana ia digunakan dalam politik dan iklan komersial melalui eksploitasi simbol. Cuba bayangkan nombor ni, 60,000. Ini adalah betapa pantasnya otak kita memproses maklumat visual berbanding teks, 60,000 kali ganda. Inilah yang dipanggil permulaan visual. Angka gergasi ini jelas tunjukkan kenapa visual dan simbol adalah senjata paling berkesan dalam melancarkan kempen komersial maupun politik. Kalau diorang boleh tunjuk satu image, diorang tak perlu lagi susun ayat panjang-panjang nak yakinkan kita. Mari kita tengok secara klinikal macam mana manipulasi ini berlaku. Kalau seorang ahli politik yang terpalit skandal tiba-tiba bergambar berlatar belakangkan masjid atau tugu negara, itu sebenarnya percubaan nak cuci integriti diorang atau pinjam kemaafan patriotik kita. Dalam iklan komersial pun sama. Sabun lantai tayang koridor hospital berkilat untuk bagi aura kebersihan tahap perubatan. Kopi yang murah pula letak tepi kolam renang mewah supaya nampak elit. Semuanya berlaku tanpa sebarang bukti kukuh. Okey, masuk bahagian keempat, perang persepsi media sosial. Ini adalah sisi gelap teknik pemindahan. Bila teknik ini masuk ke dunia media sosial, dia bertukar jadi lebih gelap. Taktiknya bukan lagi sekadar suruh anda beli barang. Ia mula digunakan untuk pembunuhan karakter dan mencetuskan budaya kemarahan yang tak terkawal oleh tentera cyber. Objektif mereka dah beralih daripada jualan ke manipulasi persepsi. Mereka mahukan kemarahan dan mereka mahu tindak balas emosi anda yang paling ekstrim. Taktik tentera cyber ni sangat spesifik. Main dengan simbol yang syarat emosi. Contohnya, mereka sunting muka individu yang disasarkan dan lekatkan pada badan watak jahat kat TV. Mereka tak perlukan bukti kesalahan pun. Diorang cuma nak pindahkan kebencian kita pada watak tu kepada individu sebenar.
Sama juga taktik guna bendera konflik antarabangsa untuk raih simpati pada ahli politik tertentu atau letak simbol sensitif sebelah logo pesaing bisnes untuk alihkan kebencian awam. Mereka cuma main dengan letak benda tu sebelah-sebelah je. Tapi, jangan ingat taktik ni wujud dalam politik je. Pempengaruh atau influencer pun ligat pakai trik ni. Cuba tengok, kadang-kadang ada muka selebriti tengah menangis kat gambar depan video. Kenapa? Sebab diorang nak rampas rasa simpati anda supaya klik. Ataupun, ada pengulas makanan tiba-tiba pakai jersey bola pasukan yang menang malam tadi. Sebenarnya, diorang tengah sedut tenaga keterujaan anda terhadap kemenangan sukan tu semata-mata untuk naikkan tontonan secara buatan. Baiklah, bahagian kelima. Macam mana nak menjadi pengguna bijak dan membina perisai untuk minda kita? Ini senarai semak pertahanan pantas untuk anda. Pertama, periksa kedekatan. Bila nampak satu-satu imej, tanya diri anda, adakah simbol tu betul-betul relevan dengan fakta yang dicakap atau sekadar pinjam aura je? Kedua, kenal pasti lonjakan emosi. Kalau tiba-tiba rasa marah sangat atau kagum melampau tanpa sebab, hati-hati, anda mungkin tengah dimanipulasi. Dan ketiga, semak sumber. Ada tak mereka guna muzik sedih nak buat anda rasa bersalah? Langkah-langkah ni sangat penting untuk paksa otak anda tinggalkan sistem 1 dan hidupkan balik fungsi sistem 2 yang logik. Kalau ada satu mesej yang saya nak anda pegang hari ini, ia adalah ini. Pisahkan simbol daripada subjek. Literasi media adalah kubur pertahanan paling kuat untuk akal fikiran kita. Jangan biarkan emosi berharga anda diperlakukan macam alat kawalan jauh, yang mana butangnya boleh ditekan sesuka hati oleh pihak lain dari sebalik skrin komputer mereka. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan soalan ni. Pada masa akan datang, bila anda scroll telefon dan tiba-tiba rasa satu lonjakan emosi yang kuat, marah, sedih atau kagum sangat, berhenti sekejap. Tanya pada diri sendiri, adakah emosi yang aku rasa ni betul-betul milik aku atau adakah ia sebuah emosi yang baru je dipindahkan ke dalam minda aku? Terus berfikir secara kritis.